Okay, so ada benda tadi. Aduh, macam mana ni? Okay, itu dia. Sebenarnya kita kat mana ni? Kenapa kita tiba dekat perpustakaan ni? Tak apa, kita just, kalau kita tunduk mungkin tak apa-apa kot. Sebab dia tak ada mata, saya tengok. Tapi tak apa, kita try je lalu sini. Tengok ada apa je. Ada buku almari, ada tengkorak. Dia makin dekat. Sekejap, itu dia. Apakah makhluk itu? Sabar sekejap. Oh my god, kita kena cari cara untuk survive dalam tempat ni. Kalau tak, kita akan mati. Oh my god, tu dia. Alamak, saya sekarang tak tahu nak pergi mana ni. Tak apalah, kita just jalan-jalan je. Kita tengok ada apa je nanti. Okay, dia buta saya rasa. Tapi mana dia? Oh my god, tolonglah, pergi tempat lain. Jap. Kita ke sini. Itu dia. Okay, kita ke sini dulu. Okay. Ada ni. Sekejap, kita ambil kertas. Ada kertas atas tu. Kertas apa ni? Sabar. Sekejap, kita tengok kertas apa ni. Okay, so dia suruh kita ambil buku. Dia kat situ je. Okay, dia suruh kita ambil buku. And then kita kena cari bentuk. Macam kalau dapat buku ada bentuk dan dapat nombor. So bentuk tu akan bagi kita nombor. So ada kunci 1, 2, 3, 4. Oh, so kita kena cari bentuk bulat, diamond, bintang, segitiga dan juga X. So kita kena cari buku lah. So jom, itu dia. Kita kena explore. Kalau tak mati kita. Okay. Itu dia. Kita ke sini dulu. Bukan ke sini. Sini jalan ditutup. Mungkin sini kot. Okay, macam nak tahu buku dia? Ni, oh ni buku dia bentuk bulan. Okay, kita ambil satu, dapat. Okay, bintang kosong. Sini, oh ada lagi. Ya, kita ambil. Okay, diamond 3. Okay, tak apa. Kita cari lagi. Mana tahu ada. Ke sini. Cari. Alamak, dia dah dekat. Tapak kaki dia begitu kuat je. Okay, alright. Kita kena survive. Aku nak book hotel je. Kenapa sampai kena masuk tempat macam ni? Tu makhluk apa tu? Sabar. Sekarang ni saya tak tahu monster tu ada kat mana. Tapi tapak kaki dia semakin kuat. Dan dia berada di depan tu je. Oh my god. Okay. Kita ke sini. Kita tengok apakah ada. Oh, ini. Okay, kita dapat bulat 7. Alamak, tu dia. Okay. Wih. Di depan. Oh my god. Saya rasa bahaya lah. Okay, tak apa. Dia tengok kertas yang balik. Okay, so kita dapat bulat 7. Diamond kita tak dapat lagi, bintang kosong. Okay, so jom kita cari beberapa bentuk lagi. Dia ni bahaya guys. So dengar. Ini. Kita dapat. Okay, diamond. Kita dapat diamond. Alamak. Saya takut.
Okay. Kita dapat diamond. Diamond 1. So 710. Macam tu. Maybe kita tak naik lagi ke atas, ada tingkat atas. So maybe ni library kot sebab banyak buku. Memanglah library kan. Oh my days. Teruk. Okay. Okay, jom. Tolonglah, jangan kacau. Saya merayu, jangan kacau sini. Tolong pergi Gambos. Nak pergi mana sebenarnya? Sekejap, ada jam. Mungkin fungsi jam ni, saya rasa dia memang buta. So fungsi jam ni untuk tarik perhatian je kot. Maybe. Tapi saya takut nak guna. So kita tengok dulu. Oh my god. So kita ke sini je lah. Okay. Jadi nak ke mana tu? Oh my god, dia ke sini. Oh my god. Ui, memang dia buta lah. Okay. Okay, dia berada di depan kita je sekarang ni. Sekarang dia naik atas. Okay, bagus. Sebab situ saya nampak saya ada buku satu. Ada satu kita ambil. Okay, peta. Kita dapat peta. Ada ke peta? Okay, ada buku lagi. Kita ambil. Okay, saya tak tahu bentuk apa ni, tapi kita dapat. Okay, tengok balik. Alamak, tak ada peta. Yang tadi pun tak ada. Okay. Kita tengok dekat mana sekarang ni. Oh, saya takut. Sebab tapak kaki dia sangatlah kuat. Mana dia? Oh my god, dia depan kita. Oh my god. Sekarang macam mana saya nak pergi depan tu? Kalau tak kacau. Okay. Jom. Kita akan naik ke atas. Let's go. Mungkin dia tak perasan kalau kita naik atas kot. InsyaAllah lah. Okay. Oh my god, dia nak jalan. Okay. Suk sini. Ada bateri. Oh my god. Oh my. Berdebar. Macam mana? Oh my god, guys. Okay. Oh, tali. Bahaya. Bahaya. Sebab yelah, tak tahulah kenapa, tapi memang bahaya. Okay, tapak kaki dia hilang. Okay. So kita ke sini. Ya. Mungkin kita ke sana kot. Sebab situ tak ada buku. Tu. Oh, saya dengar tapak kaki dia yang sangat kuat. Oh, okay. Faham. Dia ni, kalau kita naik atas, dia menyebuk tau. Dia menyebuk. Sumpah dia menyebuk. Tadi kita kat bawah, dia menyebuk juga. Kita dapat dapat X. X ada ke? X ada. Segitiga pun ada. Okay. So bulat 7. Bulat tadi 7. 1 bintang 710 04 71004 71004. Okay, ni kot lock. InsyaAllah ni lah. Okay, 71004. Okay, jom. 71004. Okay. Yes, let's go. Berjaya. Nice. Kita berjaya lepasi monster buta tu. Okay, pintu ke 52. Lagi 50 untuk sampai ke bilik kita untuk letak barang je. Okay, let's go. Lepas tu hotel dia miskin sebab blackout. Oh, ada vitamin, kita ambil lah. Why not? Okay, plaster, why not? Okay, kita tengok ada apa je. Duit, of course, kita akan langsung go through saja. Oh my god, lampu kelip. Okay. Oh my god. Okay.
Okay guys, so sekarang dah pintu ke-55 dan bilik dia dah berubah. Dekat sini ada tulis humans tapi terbalik. Dan lampu-lampu dan dia suruh kita ke bawah, this way. So kita ikut je lah semoga tak ada apa-apa lah. Okay, kita ke sini. Okay, alright, kita ke sini. And then this, oh ada duit, kita ambil dulu. This way, pintu ke-56. Hola, they call me El Goblino. Maksudnya kita kena panggil dia Goblino. Siapa ni? Jeff Shop. Oh, awak Jeff. Dia jual barang. Wow. Kita mungkin, nama dia apa ni? Oh yeah, well, if you're wondering why Jeff don't get something stock chance that lantak kau lah. So ada tips. Duit kita ada 1250. Mungkin saya beli ni. Mungkin function ni tak berguna sangat, tapi tak tahulah. Mungkin berguna kot. Ni apa ni? Tanda salib ni. Macam bahaya je dia ni. Tak apalah. Kita ambil lockpick lah. Kena ambil sekali ni. Patut ke kita ambil? Just in case kita ambil jugalah. Yes lah. Okay, let's go. 57. Kita tengok. Semoga tak ada apa-apa. Amin. 58. Oh my god, lampu kelip lagi. Okay. Okay, tu dia. Oh my god. Memang bahaya lah game ni. Dia nak main game dengan kita. Dia tak tahu kita ni hebat. Kita walaupun nak letak barang je dekat pintu 100, bilik kita bilik 100, tu pun susah. Bagi je lah. Apa tu? Lagi satu, hotel ni tak ada penjaga ke apa? Pintu ke-60. Okay. Okay, ni ada benda. Oh my god, kita boleh masuk ke? Boleh lah. Okay. Kita tengok ada apa je kat sini. Okay, dia menunjukkan jalan ke tempat random. Oh, okay. Apa ni? Wish. This painting doesn't seem have a title. Apa ni weh? Dia tutup pagar ni. Tak apalah, langsung saja kita terus. Aku nak cepat ni. Lantak lah, jom. Okay, let's go. Kita kena walk through. Pintu ke-61. Oh my god, so gelap. Kita ada lighter, tak apa. Oh my god, ui. Kita dah jumpa dia banyak kali dah kot. Ke baru pertama kali? Entahlah. Mungkin dah banyak kali. Dia ni suka nak jumpscare orang dengan pss dia tu. Tapi tak apa, kita lagi hebat. Okay. So kita kena pergi mana ni? Kenapa gelap sangat? Pakai ni lah. Dia try nak kita lagi. Ada Ayara. Kita ambil je lah for real. Just in case. Sekejap, ada ni, kita tunduk. Macam tak ada apa-apa je kat sini. Okay, kita ambil ni. Oh my god, jangan cakap kita sesat guys. There is no way lah. Okay, dah pintu ke-62. Okay, sekejap. Kita dalam lagi beberapa pintu je untuk sampai ke pintu 100. Dan ini masih lama. Oh my god, lampu kelip lagi. Kita sorok dah almari sini. Yup. Kita dah biasa dah dengan semua monster ni. Diorang semua ni normal je. So, tak perlu takut, just steady. Okay. Ada ni, and then kita buka je lah. Terus, tanpa membuang masa. Uish. Ada benda purple-purple yang mata-mata tu kot, maybe. So, kalau ada mata-mata tu, janganlah dilihat. Sebab dia, entah tak. Okay. Sebab dia tak popular kot. Oh, nasib baik senang. Okay, let's go. Kita kena speed run. Aku dah tak sabar nak balik kampung ni. Nak letak barang pun susah ke. Okay, let's go. 65. Gelapnya, ya Allah.
65 Ingat 65. Okey. Okey, tak ada apa-apa pun. 66. Let's go. 67. Oh my god, mata-mata tu lagi. Lampu kelip ke tadi? Ya Allah, kenapa aku masuk awal sangat? Okey. Bahagialah. 69. Oh my god. Sakit. Oh my god. Dia dapat gigit saya. Muka saya digigit oleh benda random yang warna hitam tu. Oh my god, mata-mata ni lagi. Kita akan bermain mata-mata ataupun kita kena lari daripada dia lagi. Orang minyak. Sekejap. Mana kunci skeleton aku tadi? Oh my god, ini kot function. Alamak, saya dah terdrop kot. Tercicir. No. Alah, tak apalah. Mungkin kita tak ditakdirkan untuk tap. Tak apalah, apa-apa pun. Kita akan walk through saja. Kalau kita mati, mungkin sampai di sini saja. Kita punya pengalaman berada di hotel seram ni. Ada plaster, kita ambil, why not. Okay, 71. Oh my god, guys. Ada lockpick. Bagi aku plaster, aku nak plaster. Okay, 72. Nampaknya kita kelawan lagi orang minyak tu kot. Semoga tak lah. Okay, tak apa, jom kita terus ke 73. Okay, memang kita kena lawan orang minyak ni lagi. Okay, tak apa. Kita dah ada pengalaman, so tak perlu takut dengan orang minyak ni. Orang minyak ni lembab je. Okay, sana. Okay, sini. Oh, situ. Okay, let's go. Mantap. Okay, ke mana? Sana. Alright. Sini. Mana? Okay, ke depan. Let's go. Okay, ke depan. Let's go. Mana lagi? Ke depan. Let's go. Jangan takut. Kita kena kuat. Oh, banyaknya. Oh my god, banyaknya tangan. Oh my god, banyaknya tangan. Dah cakap dah, orang minyak ni lambat tau. Buka pintu pun tak pandai. Lantaklah. Ini this is in painting, tak kisah. Pintu 81. Oh my god, apa ni? Alamak, apa ni, ya Allah. Kenapa dia suruh okay, dia suruh. Alamak, dia suruh turn around. Sekejap, masanya untuk guna ni kot. Kita try. Tak boleh. Boleh. Wow. Itu ke function guna tanda salib tu. Apa yang jadi tadi saya tak tahulah, tapi you know what? Entahlah, dapat je lah, nak buat macam mana kan. Okay, saya tak tahu apa benda tadi, tapi dia suruh turn around macam orang mabuk. Tapi tak apa, kita akan walk through saja. Kita akan sampai ke pintu 100 semata-mata nak letak barang. Oh my god, kenapa saya selalu masuk katil, bukan ada benda pun. Okay, ni kunci. Okay, let's go. Sekejap, kunci ni disensor. So saya dah lupa pintu keberapa tadi. Okay, ni confirm salah. Jangan pernah buka yang tu, sebab saya dah tahu dah, saya ada insting yang terlalu hebat. Yang di mana insting inilah membuatkan saya jadi hebat je. Okay, pintu ke-83, let's go. Tolong guys, apa benda tu? Uish. Oh my god. Uish. Apa benda tadi? Uish. Bahaya gila. Dah tak ada kan? Okay. Wih, ada lagi. Oh my god. Oh my god, apa benda tadi?
Dah hilang, habis. Oh my god. Banyak monster pelik yang saya tak pernah jumpa dekat pintu macam ni. 85 dah. Alright. 86. Oh my god, mata-mata. Mata-mata yang tak famous. Okay, dah pintu ke 89. Dan maybe Sembilan. Okay, 99. Oh my god, boleh! Berhasil! Oh my god! Kita dah... Oh my god! Ni. Oh my god. Ini kerja. Okay guys, so mungkin video kita sampai di sini sahaja dulu. So kalau korang enjoy Doors Part 2 kita ni, jangan lupalah tolonglah support channel RZ channel ni dan berilah like kepada video yang tadi. So saya susah payah untuk capai pintu 100. Saya ulang balik dari pintu 1 sampai 50 untuk rakam dan sampai pintu 100. First try kita dapat sampai pintu 100. So alhamdulillah kita berjaya. So
Mungkin tak habis lagi sebab kita akan sambung ke part The Mines. So korang stay tune, jangan lupa like, subscribe dan share video ni kepada kawan-kawan korang. So ya, jumpa korang di next video. Bye guys.